Saya tidak pernah melihat sesuatu yang begitu jauh. Pembunuhan sniper. Pembunuh menggunakan peluru 7.6 mm. Bunuh terus sasaran 10,000 meter jauhnya di tempat kejadian. Tetapi walaupun begitu, pembunuh masih tidak akan berhenti. Kemudian dia memuatkan peluru lain. Kemudian dia menarik picu. Dan apabila pengawal pribadi sejauh 10 km mengikatnya di tempat kejadian, pemandangan itu serta-merta menjadi huru-hara. Pengawal pribadi tidak tahu di mana pembunuh itu. Sejurus itu, sinaran cahaya matahari tiba-tiba terpantul dari bumbung bangunan itu. Apabila Abang Kia melihat ini, dia segera menyedari sesuatu. Kemudian dia berlari sepanjang jalan dan meluru. Bagaimanapun, pembunuh itu melihat bahawa dia begitu terdesak. Tegas menembak beberapa peluru ke arahnya. Tanpa diduga, Abang Kiam bergantung pada kulit ular untuk bergerak. Semua mengelak peluru pembunuh. Dengan cara ini, kami tiba di bahagian bawah bangunan dengan lancar. Pada masa ini, kira detik untuk melihat pembunuh telah tamat. Saya bercadang untuk mengemas bagasi saya dan mengosongkan tempat ini. Tetapi pada masa ini, seorang pengawal keselamatan mendengar bunyi itu dan bergegas ke tempat kejadian. Kemudian dia mengacukan pistolnya ke arah pembunuh Sang Bio. Sang Bio menghadapi situasi ini tetapi tidak panik langsung. Dia juga bergurau dengan pengawal keselamatan itu. Kata ayahnya juga bekerja sebagai pengawal keselamatan. Hanya apabila pihak satu lagi tercengang, Sang Bio kemudian mengeluarkan pistolnya dan menarik picu. Detik berikutnya, pengawal keselamatan itu langsung membenci Northwest. Pada masa ini, Dashan pecut gila di sepanjang tangga. Baru sahaja dia menaiki tangga ke rooftop, tetapi ia masih satu langkah terlambat. Hanya tubuh dingin yang tinggal di tempat kejadian. Sang Bio telah lama menghilang. Tidak lama kemudian polis mengepung tempat kejadian, dan sebilangan besar wartawan juga mendengar berita itu dan bergegas ke sana. Dan Dashan adalah satu-satunya saksi di tempat kejadian. Oleh itu, saya telah dibawa ke biro untuk minum petang, dan mereka juga mengambil pistolnya secara langsung. Xiaomi bertanggungjawab menyiasat kes itu. Apabila dia bertanya kepada Dashan tentang identitinya, barulah saya tahu bahawa Dashan adalah seorang veteran. Jadi kedua-duanya memutuskan untuk menyiasat bersama. Tetapi kini mereka tidak mengenali suspek. Penampilan, ia akan mengambil sedikit masa untuk mengetahui kebenaran. Tetapi pada masa ini, Dashan tiba-tiba menyedari sesuatu. Kemudian dia menjumpai Xiaomi. Ini bermakna ini adalah pemacu keras pengawasan di bawah bangunan. Mungkin penampilan pembunuh itu dirakam di dalam. Jadi mereka berdua berasa cemas. Masukkan cakera keras ke dalam komputer. Tanpa diduga, pemandangan di dalam membuatkan mereka berdua terpegun.